Okey, hari ni Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni saya nak kongsikan video saya buat trimming pokok dan mesin rumput. Dah lama, hujan lebat semalam, jadi pokok-pokok basah ni keadaan. Okey, tu rumput-rumput yang dah naik. Ini bukan rumput kapet tau. Ni saya tak pasti rumput apa. Tapi yang pasti dia bukan rumput kapet. Dia dah tutup lapisan rumput kapet ni. Ini rumput kapet. Jadi dia dah semakin berleluasa, dah mengambil, dia dah menutup rumput kapet tu. Jadi hampir 90% daripada padang ni ditutupi oleh rumput tu. Jadi nanti kita kena mesin lah. Sepatutnya dia ada racun, tapi racun tu takut satunya bahaya lah. Jadi takut kesan pada rumput kapet juga kan. Jadi dah ada ulat. Ulat. Jadi ada ulat dekat sini. Tak pasti ulat tu datang dari mana. Tapi yang pasti ada 3 rumput ni. Okey. Yang tu pokok lemon. Pokok lemon tu saya dah potong. Tinggal tunggu, tapi dia naik pula pucuk baru. Yang tu pokok mata pasu tu kan, semua pokok bunga kertas. Nanti saya buat baja lah. Okay, yang ni atas para ni hiasan langsui. Ni pokok kucai. Ni pokok daun pandan. Hiasan juga tapi saya tak ingat namanya. Yang ni pokok aloe vera. Ini antara pokok yang saya tanam. Okay, jom kita buat pruning pokok. Kamu banyak ni. Okey dah. Okey. Okey, pokok ni kita dah pangkas, kita dah pruning.
Jadi dia punya di pangkal pokok ni jadi banyak rumput tau. Banyak rumput, jadi kita nak buang rumput keliling dia, jadi kita bubuh baja. Kalau kita guna mesin, kita akan bubuh di sini. Jadi dia tak habis ke bawah. Jadi susah pokok nak dapatkan nutrien ni lah. Jadi kita cuba tarik dengan tangan. Bagi sini tinggal tanah je. Nanti kita boleh senam kita bubuh baja. Okay, let's go. Ni pokok serumat merah. Ada 2 pokok ni, satu pokok tu, satu pokok. Jadi ni pokok dahan-dahan yang sedap pruning. Jadi jom kita clearkan bawah ni. Ni keadaan dia. So pas kita buat clear. Okay, ni antara baja-baja organik yang saya buat. Kulit telur. Ni semua kulit telur ni. Jadi pokok ni pun lepas berbuah, lebat buah dia. Yang antara buah-buah dia saya tunjuk, tapi dah kecut dah. Okey. Antara buah-buah dia. Tak nampak ah. Okey, yang ni. Okey. Yang antara buah-buah dia, lebat buah dia. Jadi nanti kita tengok video akan datang. Bila dia dah buah, dia putih, saya akan tunjuk. Okey, berbalik pada pangkal pokok tadi. Ini dia. Pangkal pokok ni kita kena clearkan dia, rumput-rumput yang ada ni. Jadi kita clearkan. Jadi kita gembur-gemburkan tanah yang keliling ni. Kita gembur-gemburkan. Bila gembur-gemburkan nanti, kita akan mudah letak baja. Jadi dah mudah pokok untuk dapat nutrien. Kebetulan pula semalam hujan lebat, jadi tanah ni lembut. Okey, satu lagi ada pokok situ kita akan buat. Okey, tengok tuan-tuan, tengok dia punya pangkal dia penuh rumput, jadi dia nak dapatkan nutrien tu susah. Sekejap saya settlekan yang tu, jadi kita settle yang ni. Okey, jom kita settle, kita sambung. Ni pokok miracle fruit. Itu saya dah buat dah kan, video yang sebelum ni saya buat dah. Jadi saya dah buah baja. Ni pokok pun nampak sihat. Pokok kari sama. Okey, jom sambung kerja. Okey, cuaca pun nak hujan, gelap hari dah. Jadi saya dah settle yang mana pangkal-pangkal pokok semua tu saya dah settle. Nanti sampul-sampul nanti saya akan kutip. Mesin rumput ni saya rasa kita buat pada hari lain sebab hujan. Nanti kita buat video lain. Ni hasil dia. Pangkal-pangkal pokok dah settle. Nanti buah baja je. Okey, situ pun tadi dalang banyak dalang, jadi saya cabut dulu. Sebab itu isi mesin dia naik balik. Ni saya cabut-cabut dengan tangan manual dulu. Okey, pokok-pokok getah semua sebenarnya saya dah settle. Yang ni pucai saya tak settle lagi. Okey, jom kita angkat sampah, kita buang. Let's go.
Okey, tuan-tuan. Ini hasil daripada kita cuci pangkal-pangkal pokok. Ini semua pokok bunga getah. Kita dah settle. Sama. Ada 5 pokok, 6 pokok bunga getah. Okey. Okey. Tengoklah sampah dia. Itu sampah dia. Hasil pagi ni. Okey, selesai untuk hari ni. Tunggu next video pula. Next video pula kita akan machine rumput ni. Okey, terima kasih kepada yang menonton daripada mula sampai habis. Terima kasih support saya. Nanti saya akan buat video lagi untuk kita kongsikan untuk sahabat-sahabat semua. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Cuaca pun dah hujan ni. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, bye bye. Assalamualaikum.